yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkara pertama tuan-tuan yang kita nak ingatkan, apa maksud dan ertinya kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kita membenarkan Nabi Muhammad itu dari utusan Allah, tapi kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang bersifat iman, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita melaksanakannya, supaya itu dianggap sebagai satu amalan yang jadi bekalan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita semayang, zakat, puasa, haji, amalan-amalan yang lain, bukan bermaksud Allah berhajat dengan amalan kita tu, tidak tuan-tuan. Kena ingat tu tuan-tuan. Dan ulama pesan tuan-tuan mengingatkan kita bahawa kita semayang ni Allah suruh, bukan kerana Allah berhajat dengan semayang kita tu. Tidak tuan-tuan. Biarpun kata Allah dalam hadis kursi, biarpun manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat tak ada seorang pun yang beriman, sikit pun tuan-tuan tidak mencacat celakan kemuliaan dan keagungan Allah. Tuan-tuan mesti Allah. Sikit pun. Kalaulah manusia daripada Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya beriman kepada Allah, sikit pun tidak menambah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak mencacatkan dan tidak menambahkan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna, qadim dan azali. Ini tuan-tuan kena belajar ilmu akidah. Kan? Kalau kita tak belajar tuan-tuan, susah kata guru saya tuan-tuan, Syekh Almarhum Syekh Murtada kita, payah kita nak memahamkan tentang ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tarikat. Susah tuan-tuan. Takut jadinya tuan-tuan akan menjadi salah faham dan membawa kepada kesesatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan yang kedua tuan-tuan majlis ini kita anjurkan, kita hadir ni tuan-tuan, adalah untuk kita menyegarkan kesegaran hati kita, untuk kita ni tuan-tuan beribadah dan beramal mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita melaksanakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghidupkan sunnah di zaman fitnah tuan-tuan, seperti dia berjuang fi sabilillah. Tuan-tuan berhati Allah. Kan? Jadi setiap perbuatan kita ni tuan-tuan, apa saja acara kehidupan kita tuan-tuan, di mana saja kita berada, keadaan apa pun kita, di situ ada sunnah yang Nabi telah tunjukkan. Ketika duduk sekian, ketika makan sekian, ketika tidur sekian, ketika mandi sekian, ketika mandi dengan isteri sekian. Abang Latif ada mandi dengan isteri sekarang? Kan? Tak berani. Tak berani tuan-tuan masa sekali buanglah, terbiar. Jomlah kita mandi sesama. Tak nak dah, geli air katanya. Geli